whether it's logical or not, it is not for me, it is for the coroner to decide at the later stage. Isu tadi belum selesai. Yuali dia punya kedudukan body and so on. So now the question is, if there is a pengalihan and so on, that is to show the accuracy of the evidence which is put forward by the witness. Today, the Ketua Warden, we cannot say much because evidence is still ongoing. Okay, but the question asked in court has to do his duties, what happened. The important thing is that he saw Zara lying melintang di longkang, and that posisi yang melintang itu sama dengan gambar air 7 lah. Okay, very similar. And of course, he asked 4 students to angkat, and also the student says she was heavy, 53 kg, so he helped. He demonstrated how he helped. So, and to his mind, he put it to a safe place because the children will get up that morning. Okay, that is his evidence. Whether it's logical or not, it is not for me, it is for the coroner to decide at the later stage. But what he's trying to do was at that time, masa tu dia cakap itu yang bagi fikiran dia itu yang paling sesuai lah. And then bilik sakit dan dia ada rumah warden tidak dipakai sebab dia cakap untuk laluan ambulans. Okay. Of course, tadi itu keterangan pasal diary itu penting lah, penting. Isu diary belum selesai. Okay, tapi Ketua Warden ada cover sedikit lah tentang diary itu, 4 diary, and then disoal oleh Guam Zara, Rami Zara, pasal maknya ibunya nak the diary, you know. So he also explained. So the important issue juga pasal diary lah. Diary yang interesting lah is dorang pun sudah baca diary itu. So you know, and then dia cakap budak-budak pun sudah baca diary. So kan blame the netizen lah. Also knows about the diary, betul tak? Dia dijumpai oleh warden dan juga 5 orang tu. Saya tak tahu 5 orang tu macam mana. Siapa dia and so on, saya tak tahu. Saya cuba berpandu kepada apa yang nyatakan oleh berita tadi and so on, itu saja. Kan sikit saya pun tak tahu. Janganlah kita buat andaian pula yang wani tak boleh. Kita berpandu pada media. Kan jadi apa nama ni, jangan kita mendalui. Kan sebab dia dah masuk ke inquest, dah masuk dalam mahkamah. Saya tak tahu Ram Singh ni, dia ni tahun bila saya tak tahu, sebab dia orang punya list tu adalah berbeza daripada list Malaysian Bar ni. Saya Ali Zara daripada satu tempat ke satu tempat. Ya betul. Kan ya, Yuali dia punya kedudukan body and so on. So now the question is, if there is a pengalihan and so on, that is to show the accuracy of the evidence which is put forward by the witness. Contohnya, ya, kita buat macam tu. Kan? Kalau kita bertanya pasal apa tak buat kerja, it's different ball game. Now you dah tunjukkan semua benda bala apa semua. I think memang saya dah bagi tahu dekat Zulfan Lia. Saya kata jangan can see complicated. Not to say complicated. Dia macam ni. Okay, dah azan ya, betul. Bagi saya 2 minit lagi. Apabila kita bercerita berkenaan dengan satu-satu kes tu, kita jangan cerita sekarang.
Cuma kita highlightkan apakah dia punya discrepancy ataupun dia punya ketidakbolehpercayaan dia ataupun sebagainya. Tetapi ianya keputusan ialah dibuat apabila kita telah pun mendengar keseluruhan keterangan dan baru kita buat. That's the problem. It takes about 1 hour untuk datang kan. Jadi dekat situ relax sebab juri-juri ni apa semua dah tulis dah. Dah tulis dah rekod sampai 30 hari bulan 9. Lepas tu baru dah rekod apa semua, baru hakim akan buat keputusan semua. Jadi kita tunggu apa keputusan, membelahi arwah adik Zara ataupun tidak. Jadi sekiranya membelahi, sekiranya tidak, kita akan ada langkah-langkah strategi. Okey, sebagai peguam, dia orang ada langkah. Bagi Abang Mat akan langkah strategi yang terbaru, korang tengoklah. Okey, macam mana kita nak kaitkan. Ada kalau benda pihak berkuasa yang tangan gaib ni kita tak nampak, so mungkin akan ada satu percaturan di mana saman jabatan-jabatan yang tidak ambil yang telah melanggar SOP. Dekat situ kita akan nampak tangan-tangan gaib yang akan kita tarik ke mahkamah. Benda tak boleh lari, undang-undang tak boleh lari. Warden mengaku arah pelajar angkat Zara Karina kira-kira 20 meter dari lokasi ditemukan. So, ini Ketua Warden Azhari Abdul Sagak mengaku mengarahkan beberapa pelajar mengangkat Allahyarham Zara Karina Mahathir ketika ditemukan tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sekolahnya pada awal pagi 16 Julai lalu. Saksi ke-8 inkuest kematian arwah Zara Karina itu berkata beliau mengarahkan supaya arwah diangkat sejurus tiba di lokasi arwah terbaring selepas menerima panggilan daripada pengawal keselamatan. So, katanya beliau turut membantu mengangkat arwah Zara Karina selepas 4 pelajar yang diarahkannya menyatakan tidak larat mengangkat arwah berikutan berat selepas beberapa langkah bergerak. Okey. So, pegawai pengenali inkuest Muhammad Fairuz Johari bertanya kepada Azhari berapa lama arwah terbaring sebelum dialihkan ke tempat lain selepas beliau tiba di lokasi kejadian. So, ini Muhammad Fairuz tanya berapa lama keadaan Zara begini? Maksudnya begini tu terbaring dekat tempat tu lah sebelum diangkat, dia kata. So, Azhari kata 1 hingga 2 minit selepas saya sampai, saya arahkan pelajar angkat Zara. So, Fairuz cakap siapa yang angkat? Dari longkang, dia kata beliau menyebut 3 pelajar dan anti, iaitu Makcik Linah lah kan, pengawal keselamatan tu. Dari sebelum saya sambut. So, maksudnya dia kata saya sambut selepas tiang sebab pelajar yang angkat keberatan. So, dia kata merasa berat. Selepas itu tinggal 2 orang pelajar bersama saya angkat, dia kata. So, Fairuz tanya lagi siapa arah Zara diangkat. So, Azhari cakap saya. So, dia kata boleh tunjuk cara angkat. So, dia kata dia tunjuklah cara angkat tubuh tu kan dengan menggunakan patung. So, ada patung kat situ. So, dia angkat cara menggunakan patung tu. So, dia kata semasa di longkang saya nampak pelajar yang mengangkat 4 orang termasuk Anti Linah keberatan pada masa tu. Sebelum saya sambut bersama 2 pelajar masing-masing jaga kepala dan juga kaki arwah, dia kata. Dia ditanya kenapa cikgu arah Zara diangkat. So, Azhari kata, cikgu Ketua Warden Asrama ni kata, semasa saya sampai saya tidak nampak kecederaan Zara, dia kata. So, masa sampai tu dia kata dia tak nampak kecederaan Zara. Dengar semua. Dengar ni. Dia kata semasa saya sampai saya tak nampak kecederaan Zara. Selepas diangkat baru saya nampak kecederaan Zara, dia kata. So, saya nampak kecederaan Zara pada bahagian kaki kiri. Itu saja saya nampak pada masa itu. Dan kalau di tempat saya, dia kata kalau di tempat saya masa tu, dia kata saya tidak nampak Zara jatuh dari mana sebab pada masa itu baju arwah sudah diturunkan dan saya tidak nampak tangan di longkang seperti dalam gambar. Kenapa tak biarkan Zara sampai pihak berkuasa atau ambulan tu sampai? So, dia tanya cikgu tu pula cakap, ni Ketua Warden cakap, seperti saya kata tadi, dia kata saya tidak nampak kecederaan Zara. Semasa saya sampai, saya hanya nampak kaki saja cedera sebelah kiri. Saya cakap kepada pelajar jangan pegang. Selepas angkat barulah saya nampak ada kesan darah di bucu longkang. Tujuan saya angkat sebab mahu bawa ke hospital. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.